Kak. Hai. Kak, macam biasa kak. Nak nasi lemak satu kak? Nasi lemak satu. Nasi lemak satu. Okey nah. Kak. Akak ni memang dengan saya kak. Saya minta nasi lemak satu. Betul lah. Biasanya nasi lemak kan dia ada kondimen-kondimen dia kak. Itu dulu ni. Sekarang bahan semua dah mahal. Kalau nak kena add on. Kena add on? Add on. Oh ya ke kak? Okey, macam mana kira add on dia tu kak? Okey, yang ni. Kalau kacang ni semua berapa ni kak? Yang ni RM2. Satu skop RM2? RM2. Buat RM8 kak? RM8. RM8. Oh, kalau timun ni kak? Okey. Yang ni satu senduk ni RM2 jugalah. Satu senduk RM2. Buat je lah RM8. Boleh ya? Okey, boleh. Kena add on sekarang kak? Oh, lagi kak lagi? Kalau ni telur ni satu, sebelah ni RM1. Sebelah ni RM1? Boleh buat RM1, buat RM1. Sekarang ayam susah nak telur. Okey, tak apa. Kalau sambal kak? Yang ni satu senduk ni RM2 lah. Satu senduk RM2? Boleh kak, boleh kak. RM2. Kak, sikit no, RM2 kot saya bayar. Barang semua mahal dek. Buatlah RM6, buat RM6. Aduhai kak. Lagi kak. Lepas tu sebabkan ambil banyak, saya bagi ni. Ni apa kak? Ayam crispy. Oh, kriuk-kriuk. Ni akak belanja kak? Ni saya belanja. Okey akak, tambah lagi. Belanja tambah lagi. Bayar add on lah. Apa tu? Ni akak kata ni saya belanja satu senduk je. Oh, kalau satu senduk lagi berapa? Satu senduk lagi. Yang ni RM2 bang. RM2 boleh lah kak, RM2. Okey. Bayar kat cashier. Bayar kat cashier. Okey. Ni berapa ni kak? Yang ni RM17 je. RM17? Okey lah ni dia bawa kat kedai. Belum lagi berniaga kat bazar. Kat bazar ke lain pula? Lain pula, special. Oh, ya ke kak? Okey, ni kira murah ni? Murah. Okey kak, saya makan dulu Okey, bye. Okey, RM17 Okey lah tu.